Serikaya, sapuan klasik yang menjadi pilihan rakyat Malaysia sejak turun-temurun, dihasilkan daripada santan segar, telur dan gula. Agromas kini memperkenalkan Serikaya Madu, dihasilkan daripada ramuan berkualiti tinggi dan proses kawalan ketat untuk memastikan rasa yang konsisten dan kaya dengan cita rasa tradisional. Mari kita lihat proses pembuatannya. Saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Musa, sekarang berada di salah satu kebun yang saya usahakan untuk diambil hasil kelapa. Ladang yang saya usahakan lebih kepada orang kampung punya ladang yang diberikan kepada saya untuk dijaga dan diambil hasilnya. Jenis kelapa kampung dan matak. Yang pokok rendah matak, yang pokok tinggi kampung. Anggaran usia kelapa ini lebih kurang 20 tahun ke atas. Kebanyakannya jenis tanah-tanah liat, kebanyakan ditanam jenis kelapa ini untuk bertahan lebih lama. Tempoh matang kelapa untuk sesuai untuk dikait lebih kurang sebulan setengah ke 2 bulan. Perbezaan buah kelapa matak dengan kelapa kampung dari segi isinya. Kelapa kampung isi dia lebih daripada tebal untuk menghasilkan santan yang lebih lagi daripada kelapa matak. Rutin hariannya, pagi hari pekerja akan ke kebun untuk mengait kelapa menggunakan buluh dan kelapanya akan dikeluarkan menggunakan kenderaan 3 roda. Kemudian kelapa akan dipindahkan ke dalam lori dan lori akan dibawa ke pusat pengumpulan. Buah kelapa yang telah dipetik akan dihantar ke Pusat Pemprosesan Makanan Fama atau PMMF untuk diproses supaya menjadi santan segar, bahan utama dalam penghasilan Serikaya. Pusat Pemprosesan Makanan Rengit telah mula sejak 1977. Kawasan ni dulu penuh dengan pokok-pokok kelapa dulu. So petani pun tak tahu nak hala ke mana. So semua buat jualan kat sini dan diproses untuk dikeringkan, diproses untuk kopra. Dan alhamdulillah daripada situ pasaran tu berkembang, merebak ke Batu Pahat, merebak ke Pontian dan seterusnya kawasan Johor sehinggalah ke Klang Valley. So daripada situ pihak pengurusan Fama dia rasakan jenama Agromas ni ada permintaan. Dan untuk makluman jugalah SKU ini, Serikaya Madu ni adalah SKU pertama Agromas yang ada ISO. Saya dah berkecimpung dalam bidang ni dalam masa 7-8 tahun. Jenis-jenis kelapa ada banyak dan yang paling biasa digunakan kampung, matak dengan SGG dah kebanyakannya. Biasa yang kelapa kampung buah dia lebih banyak tapi sizing dia tak sekata. Kalau jadi macam matak sizingnya lebih kurang semua. Ini bersaiz A dan ini bersaiz B atau C ni. Ini contoh kelapa matak. Kelapa yang saya keluarkan ni lebih sesuai untuk pengeluaran santannya sebab sudah berusia tua sikit. Biji kelapa yang sudah dikopek kita akan menghantar separuh kepada Fama, separuh kepada tokey-tokey kelapa yang luar. Untuk mengupas kulit kelapa ni ada beberapa cara seperti menggunakan gunting kelapa atau menggunakan mata cop. Yang kami gunakan adalah mata cop kerana cara ini lebih mudah dan cepat. Pengeluaran kelapa saya diambil oleh Fama untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat di kampung sini. Kakinya kena melintang ini. Kelapanya mengambil sudut melintang juga. Dicucuk pada ujung anggaran antara ujung sabut dengan kelapa lah anggaran. Ketekan, yang ini kita tarik. Lepas tu ulang balik cara mengikut lah. Kadang-kadang ada yang boleh dapatkan 5, kadang-kadang ada yang 4. Dia tak nampak tajam, dia ada nipis sikit lah. Cuma tahap licin ini yang mainkan peranan. Kilang kita ni untuk makluman tahun 2004 kita mula ke arah pensijilan yang lebih ketat lah. So kita telah ada hazard. Maksudnya kita dah ready to export.
So kita tidak stick kepada satu line saja. Bukan saja line kaya, line jam, kita juga expand kepada line untuk cordial, RTD, ready to drink. Dan baru-baru ini kita juga expand kepada line sambal. Kita juga produce sambal, bukan jenama kita. So kita OEM lah. Untuk cordial kita ada beberapa cordial, roselle, kita ada sirap, kita ada sasi, kita ada lychee. So untuk drinks kita ada calamansi, kita ada roselle, kita ada durian Belanda. Untuk jam kita ada serikaya madu, kita ada buah-buahan yang tadilah belimbing, kita ada roselle dengan nanas. So kita juga buat special pack untuk gift. So kita ada special order lah. Yang ada yang nak explore lebih mouthful penuh tu kan. So kita go for gula Melaka. Of course quality yang pertama lah. So kita akan buat semakan terhadap ingredient yang masuk. Paling susah nak kawal adalah telur dan santan. Santan dia very kita panggil variable lah. Dia punya perbacaan dan sebagainya kan. So kita kena maintain pH dan sebagainya. So kita akan dapatkan daripada pembekal santan yang ada sijil halal. Telur pun kita akan make sure telur yang telah repack dan dalam bentuk liquid, dan telur yang menepati kita punya bacaan pH dan suhu yang kita nak lah. So these two item, main item yang sangat sensitif. Everyday stok tu sampai, kita akan check lah dia punya suhu, kita akan check dia punya kita panggil packaging dan kesediaan dia. Apa-apa masalah kita reject terus. So memang agak ketat lah dekat situ sebab kita nak comply kepada kita punya sijil-sijil ni kan. So of course audit berkala tu sentiasa ada lah dengan kilang-kilang pembekal ni. Di PMMF, santan segar dicampur dengan telur, gula dan madu asli menghasilkan tekstur yang lembut dan rasa yang lemak manis. Kita akan mula dengan kita semak dulu kita punya raw material. Kita akan filter dulu mana yang ada masalah dan sebagainya. Okay, once bahagian quality dah decide, everything okay, everything dalam suhu yang betul, baru kita akan mula masak lah. Okay, kita akan mula dengan masukkan telur dulu. Kemudian pada suhu yang terbaik, suhu yang betul, baru kita akan masukkan gula. And then kita tunggu lagi, kita tunggu sehingga color dia naik dan okay, kita masukkan madu. Kita tunggu kejap, stabil, sehingga dah semua dah okey, bahagian kualiti pun okey, dah decide betul, okey, baru kita akan masukkan santan. So kita akan tunggu sehingga dia masak betul-betul, sehingga sampai pada level kelikatan yang kita nak, baru kita akan start filling dia. Total semua sekali 2 jam. Okay, so kita memang ada kita punya bacaan lah. Kita gunakan device, kita panggil pembaca kelikatan lah. So kita akan Boswick method tu, dia punya device itu. So kita akan test atas tu. Dan kita ada panel, 3 panel independent lah, daripada pentadbiran, daripada kewangan kita ke. Kita akan panggil panel luar untuk decide okey tak okey, dah sampai ke tak. Dah termasuk dengan kita punya kemanisan lah, brick lah. So kita akan make sure brick tu kita dah ada standard lah. So 2 tu akan define kita dah okey untuk filling atau tidak. So once dah clear, quality cakap okey, baru kita filling. Kita proses satu hari paling kurang, kalau satu cooker lah, satu cooker tu dia 700 kilo. Dan setiap satu cooker tu akan menghasilkan sebanyak 1,700 botol. Kalau pandan, kita akan standby lah daun pandan dan sebagainya lah. Untuk gula Melaka, kita akan add on flavor gula Melaka tu. Maksudnya kita akan ambil pure gula Melaka tu. Bila kita dah siap masak tu, tapi kita kena make sure sebab kita guna method kita hot filling. So di bawah, di dalam certain temperature tu, kita kena filling terus. So that's why kita pakai jar lah. So jar memang boleh tahan. So kita akan terus filling dalam tempoh less than 1 hour macam tu, kita kena siapkan. So kita terus cap immediate. So baru kita akan hantar ke tempat department label untuk department label terus label dan cartonkan dia. Kita ada 280. Itu yang the common lah, common size lah. So kita ada juga 450 yang besar. Untuk yang gift 34 gram. Selepas siap semua dah carton, so bahagian quality pun dah buat semakan semua, produk boleh lepas, tak ada isu. So kita akan terus standby untuk masuk dalam lori lah. So dah siap, tim bahagian store akan packingkan dia balik, wrappingkan dia, pelletiskan dan akan terus masuk dalam lori dan akan hantar ke pusat distribution kita di Dengkil untuk didistribute ke semua DC-DC utama dalam pasaran. Paling banyak sekali yang kita listing adalah Speedmart lah. Kita ada semua rangkaian Speedmart. Kita ada Speedmart ada 2000 plus tu, semua kita ada. Boleh dapat juga di Aeon, rangkaian Giant, itu pasaran hypermarket semua kita ada lah. Boleh dapat juga di online, di Shopee, di TikTok kita, Agrobazar online, apa platform Farma dan sebagainya lah.
Setelah siap diproses, serikaya dibungkus dengan teliti sebelum dihantar ke pasar raya dan kedai runcit di seluruh Malaysia. Inilah rahsia di sebalik serikaya madu yang kaya dengan rasa asli dari ladang kelapa hingga kerak pasar raya. Walaupun kita kilang makanannya, tapi pengurusan alam sekitar tu sebenarnya dipandang lebih tinggi sekarang ni. Yalah, isu-isu worker, macam mana kita treat kita punya kaki tangan. Adakah kita buat training, ada tak kita buat retreat dan sebagainya. Ataupun kita paksa dia kerja je, itu semua tak boleh lah. Oh, kita dah penetrate Korea dan kita tengah penetrate Jepun lah. So dengan harapannya next quarter ni kita dapat masuk lagi lebih banyak lah negara. Sebab kita punya skill kat sini dan resepi yang kita ada di Malaysia ni sebenarnya menarik dan boleh diterima di luar negara. Dan saya harap dengan CJ yang kita ada, kita dah ready to export dah pun. So kita tinggal nak penetrate dengan lebih banyak saja di luar negara. Teknologi sentiasa increase dan berubah, dan sekarang kalau kata kilang masih lagi menggunakan teknologi lama, so kita akan tertinggal. Sebab order makin cepat, sistem customer delivery makin cepat, customer feedback pun makin cepat, so kita kena react cepat. Harapannya adalah kilang ni move daripada separuh auto ke auto dan of course ke AI, fully AI lah. So itu saja yang akan membuatkan kita sentiasa relevan lah dalam pasaran. Tapi itu juga adalah fungsi utama lah kenapa kilang ni dibina di luar bandar. Ialah kita perlu bangunkan kawasan luar bandar dan perlu membina peluang pekerjaan lah. Kita juga kena make sure masyarakat setempat ni dia dapat upgrade-nya skill itu. Keunikan produk kami sudah pasti rasanya lah. Rasa tu yang memang kita maintain daripada tahun 94 sampai sekarang, tak pernah berubah. So itulah rasa dia. Dan yang saya rasa paling utama sekali adalah kita tak gunakan bahan pengawet. Kita boleh preserve produk kita tu sehingga setahun. Customer enjoy tu dalam tempoh yang diperlukan lah. Bila buka tu kena simpan dalam peti sejuk lah. Kita ada juga terlibat dalam inovasi produk tu selain daripada guna direct. Kita buat dalam bentuk kaya ball, dalam bentuk masakan, kek dan sebagainya, layer dan sebagainya lah. Produk Agromas boleh dapatkan di semua rangkaian Speedmart yang berada di berhampiran dengan rumah tuan-tuan. Kita juga di semua pasar raya utama, dan juga boleh dapatkan secara online lah, di platform-platform Agrobazar online, di TikTok. Kalau TikTok, Shopee boleh cari House of Roselle. So dekat situ kita ada link dan kita akan sentiasa ada lah voucher-voucher untuk tuan-tuan nikmati harga yang lebih baik lah. Dari ladang kelapa di Johor hingga ke pusat pemprosesan farma di Rengit, inilah perjalanan serikaya madu yang kaya dengan rasa asli. Produk tempatan yang dihasilkan dengan kawalan kualiti tinggi ini mampu bersaing dengan produk antarabangsa. Episod seterusnya, kita tengok sendiri macam mana kopi kampung yang ori dibuat dari biji kopi sangai, digiling halus sampailah jadi secawan kopi yang penuh aroma.